akal dan mutu. Tiga budak yang nakal, cikgu dan guru besar, semua orang tak suka. Selalu bonteng sekolah, pergi pantai makan rojak. Ibu bapa pun sakit kepala, budak yang kurang ajar. Dah 60 tahun kemudian, mereka sudah jadi orang tua. Sahabat karib macam saudara, tetap tidak retak, nyanyi kuatlah. Ali akal dan mutu bersama, kawan selama-lamanya, satu hati satu jiwa. Kita semua rakyat Malaysia, tak kira darah dan warna, hanya satu impian, satu negara. Ali akal dan mutu, SPM pun hancur semua. Pergi bandar bersama-sama, nak cari makan pun susah. Berkali-kali dipecat, selalu bertukar kerja. Makan roti putih campur gula, berfungsi apartemen murah. Dah 60 tahun kemudian, mereka sudah ada keluarga. Sahabat karib macam saudara, pasti takkan rentak, menyanyi kuat-kuatlah. Ali akal dan mutu bersama, kawan selama-lamanya, satu hati satu jiwa. Kita semua rakyat Malaysia, tak kira darah dan warna, hanya satu impian, satu negara. Ali akal dan mutu bersama, Kawan selama-lamanya, satu hati satu jiwa. Kita semua rakyat Malaysia, tak kira darah dan warna, hanya satu impian, satu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita pada malam ini dengan saya Anfal Saari dalam program Perspektif Semasa untuk membincangkan tajuk keganasan rumah tangga, siapa yang kita lindungi. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dua tetamu untuk membincangkan satu topik yang penting, sangat dekat di hati para wanita khususnya, tentang keganasan rumah tangga
Tetamu kita yang pertama adalah Dr. Siti Mariah, Ahli Parlimen Kota Raja. Selamat datang Doktor. Dan juga Ustaz Kamilin Jamilin, Ahli Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan. Selamat datang Ustaz. Jadi kita sebenarnya ingin membincangkan satu topik di mana susulan daripada perbincangan dalam sidang Parlimen minggu lalu 24 Julai 2017 berkenaan pindaan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Satu kupasan tentang siapa sebenarnya yang kita lindungi ya dalam kejadian ataupun insiden keganasan rumah tangga. Adakah hanya pada wanita yang berkahwin ataupun dikembangkan lagi klausa ataupun definisi pasangan itu regardless ataupun sama ada mereka telah berkahwin ataupun tidak berkahwin. Jadi mungkin ia menjadi satu polemik apabila ada yang mengatakan YB Dr. Siti Mariah seolah-olah mengiktiraf hak wanita ataupun pasangan bersekedudukan, sedangkan kita membincangkan dua perkara yang berbeza. Jadi mungkin dapat huraian daripada Dr. Siti Mariah. You have the right to defend yourself. Kerana bila masyarakat ni tentang apa yang berlaku dalam parlimen tidak ditonton ataupun tidak ditatapi dengan adil, tetapi hanya mengikuti sumber yang kedua dan sebagainya, dan dia menjadi satu maklumat yang salah. Mungkin doktor boleh terangkan apa sebenarnya yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Amfal, dan juga saya berbesar hatilah hari ini boleh dapat dengan Ustaz Kamilin ya. Sebenarnya pada 24 hari bulan Julai ini, Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat telah mengemukakan satu rang undang-undang yang dipanggil Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017. Akta ni memang dah sedia ada, ya, cuma ada pindaan-pindaan yang dibuat ke atas penambahbaikan lah ke atas akta ini untuk melindungi mangsa keganasan rumah tangga. Untuk makluman, mangsa di sini ataupun orang-orang yang boleh dimasukkan dalam akta ini ada beberapa kategori. Pertama, mungkin suami, mungkin isteri. Kedua, ibu bapa. Ketiga, anak-anak. Dan juga ahli keluarga yang terdekat yang tinggal serumah ataupun keluarga, misalnya bapa, saudara, ipar lamai dan sebagainya, diiktiraf sebagai keluarga. Inilah akta ini merangkumi mereka ini. Jadi akta keganasan rumah tangga ini sebenarnya memang sebahagian besar 70% lebih mangsanya adalah wanita, ya, dan 20% lebih adalah lelaki. Jadi ia tidak hanya melindungi wanita, dia melindungi semua yang ada di dalam apa kita panggil di dalam keluarga besar itu, ya. Jadi itu jelas, ya. Tapi cuma oleh kerana perbahasan kali ini memasukkan satu perkara baru, iaitu pindaan yang membenarkan apa dipanggil perlindungan kecemasan ataupun interim protection order kepada mangsa untuk 7 hari yang boleh diberi oleh pegawai kebajikan masyarakat itu sendiri tanpa laporan polis. Ya, boleh diberi tanpa laporan polis, ya. Tak perlu dibawa ya, dia boleh makna mengadu kepada pegawai kebajikan masyarakat dan dia boleh mengeluarkan pegawai kebajikan masyarakat boleh mengeluarkan perintah perlindungan kecemasan itu sementara proses-proses undang-undang yang lain mengambil tempat. Jadi memandangkan perkara ini kerana ia adalah satu kecemasan bila seseorang itu diganasi dan didera. Ya, kalau kita nak ambil proses pergi buat laporan polis dan sebagainya, ia akan mengambil masa dan mungkin nyawa seseorang itu di dalam bahaya. Jadi realiti dalam masyarakat kita sebenarnya selain daripada apa orang kata institusi keluarga yang sah, ya, kita juga semakin ramailah ya, yang institusinya tidak sah, dan juga kerana hubungan lelaki dan wanita yang intim. Ya, pada mula masa saya mengemukakan perkara ini, saya memikirkan sebab rakyat saya yang terdiri daripada yang bukan Islam. Ya, tetapi di dalam perbahasan itu saya sebut bahawa perkara ini juga berlaku di kalangan orang Islam. Jadi bagi saya meminta kepada menteri, walaupun tidak ada klausa pindaan itu, tetapi sebagai orang kata membawa keadaan realiti kepada menteri, mungkin di masa hadapan ada pindaan lagi supaya memasukkan lagi satu kategori, iaitu pasangan-pasangan yang ada hubungan intim.
Ya, jadi ia boleh jadi Muslim, dia boleh jadi bukan Muslim. Bagi saya, walaupun dia orang Muslim, ya, dia masih layak mendapat perlindungan, dan perlindungan ini adalah daripada keganasan dan penderaan, bukan perlindungan ataupun pengecualian mereka daripada kesalahan berkesedudukan itu, ya. Dan itu saja yang saya sebut sebenarnya, dan memang riuh rendahlah mengatakan bahawa saya membela orang yang berkesedudukan, mereka ini berdosa. Jadi saya melihat isu ini sebagai, pertama ialah kecemasan, kedua di mana mereka ini akan pergi. Ya, bila kita dipukul, diganasi, kadang-kadang bagi kita orang biasa, kita tak pernah tengok kes-kes begini. Saya biasa melihat lebam mata, pecah bibir mulut, ya, dan banyak lagi lah sepak terajang ni, tak kira lah, ada sekarang ni mengandung, ada yang dalam hari yang dipukul oleh pasangan mereka, dan kini sekarang ni trend pula isteri memukul suami. Ya, jadi makna dia kaum lelaki pun sekarang ini boleh menjadi mangsa dan boleh dilindungi oleh akta ini. Ya, jadi jangan ingat kata ia hanya untuk melindungi wanita, ia melindungi semua. Dan bila ahli keluarga, kita menyebut sini kadang-kadang bapa dan mak. Ya, bapa dan mak, dan mungkin mak angkat, bapa angkat. Kita tak tahu. Dan OKU, anak-anak mungkin saudara mara yang OKU di dalam rumah, dan luas bapa saudara, mak saudara, makna kita ada orang yang didera ini, dia tidak berkemampuan untuk melindungi diri dia. Jadi pada masa-masa emergency macam ni, kepada siapa nak pergi? Kalau kita terlalu birokratik, pergi lapor dulu kepada polis, polis yang kena, maka ia akan mengambil masa, dan berapa orang yang berani pergi pada polis terus? Dalam tempoh yang sangat dalam tempoh yang sangat singkat. Saya nak sebut di sini, beberapa tahun, mungkin 20-15 tahun dahulu, masa saya mula-mula menjadi pegawai perubatan pada ketika itu, apabila orang mengadu pada polis, dia didera oleh suami, pihak polis tidak berani masuk campur dengan jawapan bahawa ini adalah isu domestik. Ya, mereka tak mau masuk campur, sehinggalah ya, ada akta ini, dan pihak polis juga telah dilatih. Jadi ada perkembangan yang bagus di situ. Itulah premis saya pada awal. Saya tidak mengiktiraf perkahwinan luar nikah atau kesedudukan itu, kita tidak mengiktiraf. Dengan kita membantu dia mengeluarkan daripada keadaan kesengsaraannya itu, tidak semestinya kita mengiktiraf kesedudukan itu. Dia adalah dua isu berlainan. Satu adalah penderaan, kedua adalah kesedudukan. Malah kalau kita bijaksana lah, ya, kalau ia terjadi kepada orang yang tidak berkahwin, maka inilah peluangnya. Kerana sebenarnya dalam akta ini dia ada lagi satu orang kata fasa klausa yang memberi sambung tu, ada counselling, ya, ada pemulihan. Ya, dan kita tahu bahawa orang yang mendera pasangan mereka sebenarnya mempunyai masalah psikologi. Ya, jadi kalau tidak dipulih, tidak diberi counselling, maka kalau dia balik kepada perkahwinan yang tidak diuruskan dengan baik, maka ia akan berulang. Ya, begitu juga apa-apa hubungan yang intim itu, dia akan berulang. Dan secara realitinya, ia perlu satu penguatkuasaan ataupun klausa dalam akta yang membolehkan masuk campurnya pihak polis, ataupun dikatakan di sekarang ni Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun dipanggil Interim Protection Order, ataupun perlindungan kecemasan. Kalau dalam masyarakat melihat doktor sebagai ahli parlimen orang Islam, Muslim, seolah-olah macam tidak melindungi, Islam itu perlu diletakkan di atas. Maknanya perlu melindungi dari segi nasab dan keturunan dan sebagainya. Tapi saya nak tahu daripada pandangan Ustaz, apa didikan daripada Rasulullah SAW sendiri tentang konsep melindungi seseorang yang ditindas itu, tidak salah, tidak kira sama ada dia seorang Muslim atau bukan Muslim, Muslim yang tidak berdosa ataupun berdosa. Jadi apa huraian Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator dan juga berbesar hati bersama dengan Ahli Parlimen Dr. Maria yang berhormat, dan merujuk kepada bagaimana Islam memelihara ataupun membela atau membeteras kezaliman, sama ada seorang itu daripada kalangan orang Islam ataupun bukan Islam. Kita kena faham pertamanya Allah SWT turunkan Nabi SAW sebagai rahmat pada seluruh alam, yang mana Allah SWT dah berfirman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sehingga Allah SWT mengutuskan Nabi SAW sebagai rahmat kepada seluruh umat. Dan sebab itu juga Allah SWT dalam ayat lain berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah tak cakap ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak cakap hanya kepada orang yang beriman, tapi Allah cakap ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya Allah kata Allah jadikan manusia ini daripada kalangan lelaki dan wanita supaya mereka saling berkenalan, dan kerana Allah nak bagi tahu bahawa sesungguhnya kemanusiaan ini melampaui lebih daripada unsur agama. Cumanya mungkin dalam agama sendiri Nabi SAW sendiri tegaskan bahawa kezaliman ini haram buat sama ada kepada orang Islam itu sendiri atau kepada orang yang bukan Islam. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an daripada riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Yang Allah kata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu untuk aku lakukan sendiri, maka demikianlah aku haramkan kezaliman itu sesama kamu, fala tadhalamu, dan janganlah kalian berlaku zalim antara satu sama lain. Bahkan kalau kita tengok agama Islam ni sendiri, satu agama yang kita nak sukar nak jumpa pada mana-mana ajaran yang lain dalam aspek memperjuangkan keadilan. Bahkan even pada haiwan itu sendiri, Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat hazla. Nabi SAW kata seorang wanita itu boleh masuk neraka kerana mengurung seekor kucing sahaja dan tidak membiarkan dia keluar untuk makan, dan dia kurung sampai dia mati kelaparan sedemikian. So Nabi SAW kata bahawa dengan binatang sendiri, haiwan sendiri, kita perlu protect daripada dizalimi, apatah lagi wanita, apatah lagi manusia. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW banyak menekankan tentang aspek melindungi kaum wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pesan istausu bin nisa'i khaira. Istausu adalah satu kalimah yang kuat, iaitu Nabi kata aku berwasiat kepada kalian. Wasiat ni something yang perlu kita pegang. Nabi kata istausu bin nisa'i khaira, aku berpesan kepada kalian supaya berlaku baik kepada para wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhala'i a'lah fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Nabi ulang balik lagi. Nabi kata berlaku baiklah kepada para wanita kerana mereka ini diciptakan daripada tulang rusuk, yang mana kalaulah kamu terlalu berkeras untuk nak betulkan dia, kemungkinan dia akan patah. Tetapi kalau kamu biarkan dia pula, maka kemungkinan dia akan tumbuh bengkok. Maka Nabi kata istausu bin nisa'i khairan. Ulang lagi kata berpesan supaya kamu berkelakuan baik pada wanita dengan penuh bijaksana. Jangan ikutkan kekerasan, kekuatan yang lelaki ada misalnya, tetapi bertindaklah mereka dengan penuh hikmah dan bijaksana, kerana wanita itu Nabi umpamakan sebagai tulang rusuk dalam hadis tersebut kerana ia untuk didampingi, bukan untuk kita zalimi. Walaupun Allah SWT dalam Quran sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah kata bahawa sesungguhnya lelaki ini qawwam kepada nisa. Bukannya qawwam itu bermaksud lelaki tersebut tunjuk power dia, tunjuk kekuatan dia di hadapan wanita, tetapi lebih kepada ihsan, lebih kepada nafkah, lebih kepada protection, pelindungan dan berbagai perkara yang melindungi wanita itu sendiri. Dan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW bagi tahu lagi, la yajlid ahadukum imra'atahu jalla al-'abd thumma yujami'uha fi akhir al-yawm. Nabi kata janganlah kalian pukul isteri ataupun perempuan kamu sebagaimana kamu memukul hamba, dan kemudian kamu berjima dengan di hari yang lain ataupun di malam hari. Seolah-olah Nabi menegah kita memperlakukan pasangan kita, isteri kita sebagaimana seorang hamba, yang mana bila mana kita nak kita ambil, bila mana kita tak nak kita buang, kita pukul dia, kita sebat dan seumpamanya. Dan itu Nabi SAW tegak. Dan bila mana seorang sahabat Muawiyah Al-Qushairi, macam mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnad dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hak kami untuk kami tunaikan kepada isteri kami? Maka Nabi SAW kata tut'imha
idza ta'imt wa taksuha idza iktasait wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Yang Nabi SAW kata kamu bagi makan kepada dia apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kamu bagi dia pakai juga. Wala tadribul wajh, Nabi kata janganlah kamu pukul muka dia. Wala tuqabbih, janganlah kamu maki hama dia, duk kutuk dan sebagainya. Wala tahjur illa fil bait. Even Nabi kata kalau kamu nak merajuk sekalipun, janganlah kamu sampai merajuk keluar daripada rumah, merajuk dalam rumah sudah. So itu Nabi nak jangan kita pukul wanita, di apatah lagi dengan pukulan yang sampai mencederakan. Bahkan ulama bila menafsirkan tentang bagaimana seorang lelaki itu mendidik pukulan itu terhadap wanita, itu diumpamakan dengan ambil siwak kayu sugi tu yang begitu nipis tu, dan menjadi masalah bila mana orang pukul dalam keadaan marah dan dia akan dalam keadaan yang dia tak mampu dan nak kawal, dan itu ditegah sama sekali kerana dia boleh mendatang. Hatta kayu siwak pun Rasulullah tak benarkan. Seolah-olah nak bagi tahu kalau isteri tu terlampau degil. Misalnya dia kata isteri dia kata jangan keluar rumah dengan lelaki tu, dia pun keluar lagi. Kita warning dia, kita bagi ajaran, kita didik, bimbing dan sebagainya, dia tak mau dengar lagi. So at the end kalau kata dia tak mau dengar, seolah kita macam seolah kayu yang nipis tu kita janganlah gitu. Seolah nak bagi tahu kita tengah tahan marah ni, jangan buat lagi. Bukan dengan tahap yang pukul dia macam mana kita tengok drama hari ni yang mana asyik even drama pukul 7. Isteri pukul suami pukul isteri, benda tu dah berleluasa. Even orang bukan Islam sendiri Allah SWT protect. Yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadis, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum walau kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Yang Nabi SAW kata hati-hati, jaga-jagalah kamu daripada doa orang yang zalimi walaupun dia seorang yang bukan Islam, seorang yang kafir. Sebab doa dia pun dalam keadaan dizalimi itu tiada hijab penghalang antara dia dengan Allah. Kalau dalam keadaan zalim dia doa pada Allah, nescaya Allah akan makbulkan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia. Dan hadis riwayat Abi Dawud juga, Nabi SAW bagi tahu, ala man zalama muahidan awin taqasahu. Nabi kata siapa yang menzalimi seorang yang muahid ni, seorang yang kita kata non muslim hidup antara kita, rakyat bersama kita yang hidup dalam aman damai ni, siapa yang berlaku zalim terhadap mereka, awin taqasahu, ataupun kita macam leceh-leceh remeh-remehkan dia pun, ataupun kallafahu fawqa taqatihi, ataupun dia berkata kita bebankan dengan something yang dia tak mampu nak buat, au akhadha minhu syai'an ghaira tibi nafsihi biduni tibi nafsihi, ataupun kita ambil satu harta daripada dia yang dia tidak redha daripada dia. Yang warga bukan Islam ni. Ini Nabi SAW kata walaupun bagi orang yang bukan Islam ni, yang hidup bersama kita dalam aman dan damai ni, dan kita berlaku zalim, kita perkecilkan dia, kita ambil harta dia, Nabi kata fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Riwayat Abi Daud, yang Nabi kata aku akan berhujah dengan orang macam ni di hari, seolah Nabi kata aku akan menjadi peguam bagi orang bukan Islam ni untuk nak settlekan masalah kau ni di akhirat kelak. Begitu sekali Nabi SAW nak protect hak-hak seorang yang bukan Muslim, even dalam satu negara, daripada dizalimi. Sebab itulah dalam Al-Quran lagi Allah bagi tahu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah sendiri kata dalam Al-Quran, dia kata Allah tidak menegah kamu untuk kepada orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu keluar daripada negara kamu ini, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, atau dan berlaku adil kepada mereka. Jadi sebab itulah saya faham apa yang misalnya Dr. Mariah berjuangkan ialah untuk kita nak berjuang untuk kezaliman melangkaui batas-batas agama, iaitu memperjuangkan kemanusiaan, keadilan buat sama ada orang Islam ataupun bukan Islam itu sendiri. Cuma perbahasan akta tu mungkin kita boleh serah pada pakar yang perundangan yang lebih hebat untuk tengok implikasi dan seumpamanya. Macam mana yang Dr. Maria sebut, mungkin kalau yang peringkat sekarang ni, kalau pasangan yang berkedudukan ke, dia perlu melaporkan di bawah misalnya kanun keseksaan yang saya difahamkan di bawah section 319 hingga 338, yang mana dia ada peruntukan 319 untuk kecederaan terhadap tubuh badan dan sebagainya. Mungkin dia punya cara dia berbeza sikit, dan kemungkinan dia mungkin kurang dapat kelebihan dari sudut kaunseling, pelindungan segera yang ditambah baik tersebut. Okay, kalau doktor sebagai ahli parlimen dah hampir 2 penggal, maknanya rakyat yang kita naungi ataupun kita mewakili rakyat bukan sahaja dari kalangan orang Islam tapi bukan Islam. Pengalaman doktor sendiri dalam kes-kes keganasan rumah tangga
perkara yang real. Kita ingin melindungi, bukan kita bertanya kamu agama apa kan, tapi yang datang mengadu itu dalam keadaan bersabung nyawa, kerana dalam keadaan yang terancam. Ya, betul. Bila kita bercakap mengenai undang-undang yang kita ada, undang-undang sivil yang kita ada, dia tidak menyebut agama ataupun bangsa. Perlembagaan kita juga menyebut bahawa ia adalah untuk semua orang. Jadi bila saya berbahas itu, saya tidaklah sebut orang Islam ke bukan Islam ke. Ya, jadi kalau ianya berlaku di kalangan orang bukan Islam, setengah orang boleh menerimanya. Tapi kalau bukan orang Islam, seolah-olah kalau orang Islam kecuali kerana dia tak boleh duduk. Kerana tak, bukan. Maknanya dia kalau undang-undang ni nak apply kepada bukan Islam. Kepada orang Islam, kalau dia berkesedudukan, dia intim, dia ada pasangan, buat begini pada dia, maka dia tidak boleh dilindungi. Dia tak perlu dilindungi. Itu cara pemikiran yang kita ada sekarang. Kenapa? Kerana dia buat dosa. Dia berkesedudukan, dia berdosa. Kenapa perlu kita melindungi dia? Okay? Jadi kita kena faham di sini, lindungi apa? Ya, kita bercakap hak untuk dilindungi daripada keganasan, daripada penderaan, bukan dilindungi daripada undang-undang atau enactment syariah itu sendiri. Jadi kalau mereka hidup, katalah orang tak tahu mereka berkesedudukan, pejabat agama pun tak tahu juga, ya. Tetapi kalau dalam kes ini, bila mereka datang untuk mendapat salah seorang mendapat perlindungan, kita perlu melindunginya. Dan kemudian barulah kita tahu bahawa ini suami dia ke, ini boyfriend dia ke, bagaimana ceritanya. Dan tentulah daripada A kita ke B, ke C dan seterusnya. Jadi bagi saya, ia adalah, kalau ia berlaku kepada orang Islam, ia ada peluang untuk kita mengembalikan dia ke pangkal jalan. Ya, dengan cara yang berhikmah. Ya, kita tidak boleh menganggap semua orang macam kita tahu kesemuanya. Ya. Dan kita tak boleh juga mengatakan bahawa semua orang buat begini secara sukarela. Saya nak bagi satu contoh lah. Cerita ni masa saya kecil-kecil dulu pun biasa tengok cerita P. Ramlee. Ya. Contoh yang berlaku di kalangan orang Islam. Kita biasa dengar cerita dalam seorang wanita kerana jatuh cinta dengan seorang lelaki dan mendapat tentangan ibu bapa antara 2 darjat ke apa ke, lari mengikut lelaki ni sebab lelaki ni berjanji untuk berkahwin dengan dia. Lari meninggalkan kampung, pergi ke bandar. Setibanya dia di bandar, ya, dan mereka oleh kerana ialah cinta itu buta, semua apa orang kata bukti kasih sayang semuanya bagi belaka. Sebelum kahwin pun dah bagi. Jadi hidup bersama, dan kemudian bila wanita ini mendesak supaya dia dikahwini, masa itu lelaki ni naik berang. Selalu dipukul. Okey, dipukulnya. Jadi perempuan ini dia tahu dia buat salah. Dia nak kembali kepada siapa? Mak bapaknya sudah tentu tidak akan menerimanya kerana menconteng arang di muka. Stop kat situ. Dia nak pergi kat mana? Okey, tidak ada jalan nak balik. Ruang pintu tidak ada padanya. Kemudian lanjutan pada kes itu, ini pun masih kita dengar. Kalau kita tengok filem-filem yang ada Melayu ni, senario ini tidak asing ya Ustaz. Setelah orang kata habis madu ya, sepah ini nak dibuang, tapi dia tak buang, dia nak ambil untung lagi. Dia akan menjadi bapa ayam kepada wanita ini dan dilacurkan untuk mendapat pendapatan. Jadi wanita ini sudah tidak ada tempat nak pergi. Sekiranya kita katakan dalam undang-undang ini, walaupun dia hypothetical, tapi memang ini berlaku dalam masyarakat. Perlu kita baca banyak sikit cerita masyarakat ini untuk memahaminya. Orang kata apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita yang baik-baik ni, ustaz-ustaz, ustazah, mungkin jarang mendengarnya. Tapi kalau kita buka satu pusat kaunseling, shelter, ya, ataupun pusat perlindungan, kita akan dapat kes-kes seperti ini. Jadi sekiranya dia dilacurkan, ya, dan dipaksa untuk mendapat wang kepada teman lelaki menganiayanya, dia nak pergi mana? Dia nak pergi kepada polis? Ya. Jadi kalau ada perlindungan sementara ini, dia sendiri boleh bersama pegawai kebajikan masyarakat boleh buat, dia panggil ex parte. Mereka boleh buat perintah perlindungan sebelah pihak. Berapa lama doktor tempoh? 7 hari. Ya. Jadi makna dia ada masa, kita ada peluang untuk menyelamatkan dia. Dan mungkin dia pun nak keluar. Ya, saya mungkin orang kata doktor tu hypothetical, itu adalah
kena duduk dalam masyarakat, jumpa dengan kalangan masyarakat, baru kita tahu. Saya dalam perbahasan itu mengemukakan bahawa keganasan rumah tangga sebenarnya tak kira ras, tak kira agama. Malah kadang-kadang kita tengok orang baik, pijak semut pun tak mati, tapi di rumah menggasak isterinya. Ya, saya biasa jumpa kes-kes begitu. Ya, ada yang doktor, ada yang lawyer, golongan berpendidikan tinggi golongan juga. pendidikan pun buat perkara-perkara begitu. Jadi ia bukan masalah itu sebab saya kata ia adalah masalah psikologi. Ya, dan kalau bagi mereka yang ada anak-anak, bahayanya bila dilihat si bapa perbuatan ni ke atas ibunya begitu, anaknya juga akan melakukan begitu. Dia jadi sadistik. Ya, jadi itu keganasan rumah tangga. Tapi bagi saya, makna dia perkara ini berlaku, saya biasa berjumpa kes-kes begitu, dan masalah boyfriend memukul girlfriend ni biasa. Ya, jadi persoalan ni timbul. Kalau dah pukul, tunggu apa lagi? Larilah. Ya, senang bagi kita berkata begitu. Sebab dia ada pertalian emosi. Dia ada love-hate relationship yang tidak boleh melepaskan dirinya daripada pemangsanya ini. Walaupun tiada pertalian yang sah. Ya, walaupun tak ada pertalian yang sah. Dalam pertalian yang sah pun, dalam pada wanita, katalah wanita Islam, ya, kita orang Islam ni dah berkahwin, suami memukul dia, dia boleh fasah. Ya, tetapi kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak tuntut cerai? Kenapa dia tak keluar? Kerana hubungan suami isteri ini pelik sikit. Ya, hate love relationship, kadang-kadang ada anak, ya, ada kebergantungan ekonomi dan sebagainya yang membuat dia terperangkap. Ya, jadi tujuan perlindungan-perlindungan yang diberi oleh akta ini adalah supaya boleh ada cara untuk memulihkan perkahwinan itu. Kerana saya secara kasar saya cakaplah, saya kata saya ajar wanita senang aja. Suami kamu angkat tangan, jalan. Jangan tunggu lagi. Sebab ni penyakit. Dia tak boleh kontrol diri dia. Mudah saya cakap. Betul, saya pun dikritik. Tapi saya berpegang begitu. Kalau kata di dalam awal perkahwinan ataupun kita berkawan pun dah mula memukul, ya, apa lagi kita tunggu? Ya, sebagai wanita. Tapi saya bercakap sebagai seorang wanita yang berkeupayaan. I am empowered. Lain keadaannya pada wanita yang tidak berupaya. Di segi ekonomi, terbelenggu dalam pemikiran, jadi tidak berfikir secara tidak ada sokongan keluarga. Dan saya biasa melihat kes-kes di mana bila wanita ini nak keluar daripada itu, dia dimarahi oleh keluarga. Dah bertahun-tahun kamu berkorban, sekarang suami kamu berpangkat tinggi. Ya, jadi kenapa kamu nak keluar? Sebab mereka melihat keselesaan ekonomi itu sebagai penjamin. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat kes-kes ini, kadang-kadang bertahun-tahun lah, bukan 1-2 tahun, ada yang berbelas tahun. Akhirnya bila sesuatu kejadian berlaku, walaupun sedikit, barulah dia mengambil keputusan meninggalkan. Orang kata the straw that breaks the camel's back, selepas berbelas-belas tahun. Kadang-kadang kita pun bila jumpa, alam kau tahu kenapa kau tunggu sampai tak boleh, sebab ikatan emosi ini ada. Ya, itu sebabnya kes di mana orang berkesedudukan dan ada perhubungan intim bertahun-tahun, ya, dia tidak mudah meninggalkan pasangannya. Ya, jadi itu sebabnya kita perlu memberi perlindungan supaya kita boleh bantu mereka di segi agama juga. Ya. Okey, terima kasih doktor. Kalau Ustaz boleh kongsi, kita banyak membayangkan Rasulullah tu duduk bersama para sahabat yang seolah-olah macam sangat baik, sangat mendengar dan taat. Tapi ada juga dalam riwayat sirah menyatakan sahabat-sahabat yang tersasar ataupun masih lagi menurut syahwatnya. Jadi bagaimana kalau boleh kongsi supaya kita faham bahawa Rasulullah berdamping dengan manusia yang real, yang mempunyai hambatan ataupun tarikan nafsu. Macam mana Rasulullah menangani wanita, sahabat-sahabat sebegitu? Baik. Kita semua sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah teladan kepada kita semua, yang kita tahu bahawa segala benda yang berkaitan perkara yang baik itu semua adalah kita perlu merujuk kepada Nabi SAW. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu satu tauladan yang baik.
walaupun baginda seorang Arab asalnya, tetapi karakter dia, sikap dan dia adalah sesuai untuk semua bangsa, semua manusia sekali jenis pun. Bukan kita tahu bahawa misalnya kalau kita kata orang Arab ni biasanya karakter dia kasar sikit ke apa, tapi Nabi SAW tidak sebegitu, kerana karakter dia sesuai untuk semua manusia daripada zaman dia sampai ke zaman kita. Dan sebab itulah Allah puji lagi dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak-akhlak yang sangat tinggi. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu bagi orang-orang yang mempunyai akhlak yang begitu yang baik dari sudut karakter dia dan seumpamanya, Nabi kata orang macam ni aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Nabi kata orang yang paling dekat, hampir kedudukan dia dengan aku ketika di hari akhirat kelak ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Itu riwayat hadis riwayat Tirmizi. Kerana mereka ini Nabi umpamakan orang yang mempunyai iman yang tinggi dengan akhlak yang baik. Seorang itu mempunyai salah satu daripada ciri iman yang tinggi. Dan Nabi Nabi SAW kata lagi ahsanukum, dia kata ma syai'un athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yawmal qiyamah fa inna Allaha yabghidul fahishal badhi. Nabi kata orang yang timbangan, tak ada timbangan pun dia hari akhirat kelak ni yang lebih berat daripada akhlak yang baik, kerana Allah membenci orang yang buruk sikap dia dan orang yang kotor dia punya lisan dia. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam banyak contoh-contoh kisah hidup Nabi SAW yang ditunjukkan macam mana Nabi deal dengan orang-orang yang melakukan kesilapan sebegini. Misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, menerusi hadis Abi Hurairah, datang seorang Arab Badawi, Arabi, masuk ke masjid Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW bersama dengan para sahabat dia. Kemudian orang Arab Badawi ni kadang-kadang dia selamba, dia tak berapa ada, orang kata tak ada berapa ada manner sangat. Jadi dia masuk masjid, dia kencing je. Dia kencing di masjid. Jadi para sahabat bila mana tengok tiba-tiba orang mengotorkan masjid macam tu, dia rasa macam mencemarkan kehormatan masjid tu sendiri. Dia orang nak marah. Macam mana kita orang sekarang ni kan, apa-apa sikit berkaitan masjid kadang sampai bersikap yang overreacting dan kasar. Nabi SAW tak bagi. Nabi jangan, dia larang daripada sahabat untuk nak hentam dia. Jadi Nabi kata biar dia habis dulu, biar dia habis kencing. Bayangkan betapa bijak Nabi SAW, sampai kerana dia tahu kalau kita stopkan dia kencing sekarang, kemungkinan sama ada dia akan memudaratkan orang Badawi itu kena tahan kencing dia, ataupun dia akan buatkan Arab tu terkejut dan mungkin akan mengotorkan masjid tu lebih luas. So Nabi kata tak apa, lepas daripada ni kamu siram je, kamu siram bersihkanlah. Dan Nabi SAW jumpa dengan Arab tu, dia kata sesungguhnya masjid ini bukan tempat untuk kita berkelakar sedemikian, tetapi untuk kita salat dan mengingati Allah. Nabi bagi dia satu pedoman yang membuatkan dia insaf dan dengar kalam Nabi SAW yang penuh dengan kelembutan. Dan Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat kecil yang dalam hadis riwayat Tirmizi, dia kata khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat dengan Nabi SAW 10 tahun aku serve Nabi. Fama qali lali qattun, dia kata Nabi tak pernah cakap kepada aku sesuatu bila mana aku terbuat sesuatu yang salah. Nabi tak pernah kata lima fa'alt, kenapa kau buat macam ni? Ataupun dia kata bila mana aku tertinggal tak buat sesuatu, Nabi tak pernah kata lima tarak, kenapa kamu tak buat macam ni. Nabi tak blame, sebab sikap Nabi SAW orang kata sangat tinggi. Itu hadis riwayat Tirmizi. Dan walaupun kalaulah kita berhadapan dengan orang-orang yang kita tahu mungkin dia tersalah langkah dalam hidup dia, mungkin dia ada terjebak dalam dosa dan maksiat, kalau kita nak membantu dia, jangan sekali-sekali kita gunakan perkataan-perkataan yang kasar. Walaupun kita berada di pihak yang benar, walaupun kita mempunyai hujah yang kuat untuk nak bagi tahu dia berada di tempat yang salah, kerana agama ini adalah agama yang menyuruh kita menyerupai manusia dengan penuh hikmah. Allah SWT sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ini ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, penuh bijaksana. Kita tahu bijaksana ni bukan semesti lembut, tetapi kita tengok karakter orang tu, dia macam mana karakter dia, kita deal dengan karakter dia. Boleh jadi dia kena keras sikit, boleh jadi dia kena lembut sikit, baru sesuai pada karakter. Itulah hikmah yang dimaksudkan. Dan Allah kata lagi, kalau kamu nak tegur dia pun wajadilhum billati hiya ahsan, dan kamu berdiskuslah dengan dia dengan sebaik-baiknya. Sebab bila kita berdiskus sebaik-baiknya, itulah yang orang akan terima. Bukannya kita ni orang ni kita rasa silap sikit, kita hentam, kita balun. Lagi-lagi zaman sekarang ni hujung jari orang boleh hidden di sebalik skrin dan sebagainya, orang dah tak kisah keluar. Lagi mudah daripada orang dulu yang nak bercakap guna lidah tu. Dan kalau kita tengok lagi, Allah sendiri pesan kepada Nabi SAW, kata
fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Walaupun Nabi ni penuh dengan karakter kasih sayang, tapi Allah kata kat dia, kalaulah kamu berlaku kasar wahai Muhammad, nescaya orang sekeliling kamu akan lari. Sebab itu dalam hadis yang riwayat Bukhari menulis hadis Anas, bila mana datang beberapa orang Yahudi pernah yang memusuhi Nabi ketika itu, dia datang lalu kat Nabi, dia kata assalamualaikum. Maksud dia bagi kamu mati. Tu bahasa hormat dia. Kalau bahasa pasar dia seolah kita kata pergi mampus. Macam itulah. Sebab assam tu maksud dia mati. Jadi Aisyah ketika itu berada dengan Nabi SAW marah bila suami dia diperkatakan macam tu. Dia pun balas balik, assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Dia kata kamu pun pergi matilah dan laknat Allah ke atas kamu dan kemurkaannya ke atas kamu. Nabi pun kata ke Aisyah, mahlan ya Aisyah, chill Aisyah, relax, alaiki bil unf wa iyyak wal unf aw al fuhsh. Nabi kata alaiki bil rifq, kamu hendaklah berlemah lembut dan jauhkanlah daripada bersikap kasar dan kelakuan yang keras. Rasul tak benarkan menyebut assalamualaikum. Nabi tak kata, Nabi hanya jawab waalaikum, for you also. Macam itulah. Seolah Nabi tak sebut perkataan tu balik, tapi itu yang disebarkan. Seolah macam kita tak boleh mengucapkan salam sejahtera ke atas orang bukan Islam. Itu kes lain. Sebab yang dalam kes yang orang kata tu disebabkan orang tu cakap perkataan yang tak baik pada Nabi. Tetapi bila mana orang non-Islam tu cakap assalamualaikum dengan perkataan yang baik, Allah sebut dalam Quran, idfa' billati hiya ahsan, balaslah something yang lebih baik daripada perkara tersebut. Dalam konteks hadis itu hanya pada orang yang ditukar perkataan macam tu. Maksudnya dia tak respect pada kita, kita tak respect pada dia, tapi jangan melampaui batas. Itu berdasarkan hadis tu. Sebab tu dalam satu kisah yang dinukilkan daripada Khalifah Harun al-Rashid pada era-era kurun awal dan kedua dulu, bila mana seorang lelaki datang nak tegur Khalifah, dia kata, ya Khalifah, kau kena sabar sebab aku nak cakap something yang memang kau akan sentap. Dia kata begitu. Jadi Khalifah pun kata, aku tak akan dengar. Bila dia tahu sikap orang tu macam jenis yang nak lepas cakap blazer begitu, dia kata cukup. Sebab apa? Dia kata, kenapa? Aku nak cakap something yang benar. Maksudnya dia nak kata aku nak tegakkan kebenaran kat engkau dah buat silap. Tapi Khalifah Rasul tahu dia ni jenis karakter dia kasar. Dia kata, kerana sesungguhnya sebelum kita ni diciptakan, Allah telah mengutuskan seorang yang lebih baik daripada kamu kepada seorang yang lebih jahat daripada aku. Tetapi Allah kata kat dia, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Iaitu bila mana Allah utuskan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun, Nabi Musa yang lebih baik daripada orang tu, dan utuskan kepada Firaun yang lebih jahat daripada aku sendiri pun, tapi itu pun Allah kata faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah mereka dengan kata-kata yang lembut, la'allahu, dengan harap-harap dia orang boleh beringat ataupun dia boleh insaf dengan kata-kata tersebut. Jadi orang-orang yang mungkin kita pun sekarang ni, bila orang tersilap ke apa, viral Facebook ke apa semua sekarang ni, orang akan maki hamun, kecam dan seumpama pelbagai. Dan kadang-kadang orang yang tersilap tu bila mana dikecam sedemikian rupa, daripada dia nak insaf, tiba-tiba kadang-kadang dia berpatah balik ataupun kadang-kadang dia kecewa. So itulah bila mana kita berhadapan dengan orang-orang yang kecam kita jangan layan provokasi macam itu. Itu yang panduan Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah pesan, yukhatibuni safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba, yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin yazidul ihrafu tiba. Nabi kata, kalaulah orang-orang yang safih, macam orang-orang yang bodoh ni, dia cakap kamu perkataan yang nonsense macam tu dengan bi kulli qubhin, dengan kata-kata yang terlampau teruk, Imam Syafi'i kata, aku ni kalau kena cakap macam tu, aku tak akan jawab. Biarlah Yazid, dia kata biarlah seolah-olah bagaikan kayu gaharu ni makin dibakar, seolah dia nak kata aku ni kayu gaharu, orang makin bakar aku makin mewangi. So seolah-olah bila mana kita balas provokasi itu, dia akan buatkan kita lebih menjurus ke arah lembah-lembah yang tak diingini. Tapi kalau kita biar diam, kita akan, Imam Syafi'i kata, kita lebih selamat dan bahkan kita akan lebih diangkat darjat dan kita akan lebih mewangi. Dan dalam konteks Nabi SAW, cumanya yang menjadi masalah, kalau kita tengok contoh Nabi ni banyak, cuma orang sekarang ni tak kenal lagi dengan Nabi. So orang tak tahu macam mana Nabi deal dengan pelbagai isu dan masalah. Bila mana orang dah jauh daripada hadis Nabi, orang dah jauh daripada sunnah Nabi SAW, padahal semua tu dah clear. Nabi tunjuk way of life yang macam mana kita nak deal dengan pelbagai masalah. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, riwayat Ahmad, Nabi SAW kata, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Nabi kata, aku dah tinggalkan kalian satu benda yang cahaya yang putih yang bersih ni, lailuha kanahariha, maksudnya yang malam pun cerah macam mana siang.
la yazighu anha ba'd illa halik, dan orang tak akan menyimpang tergelincir daripada aku melainkan orang tersebut jenis orang yang binasa. Seolah-olah orang yang Nabi nak umpamakan apa yang aku tinggalkan clear, tetapi orang yang sanggup abaikan, ignorekan cahaya aku terangkan itu, walaupun malam pun boleh nampak cahaya dia, ini orang yang tak mahukan kebenaran. So Nabi SAW kata, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi kata, berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah para khulafa yang datang selepas daripada aku. Tamassaku biha, berpeganglah dengan dia, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi kamu. Maksudnya Nabi SAW kata, okey, kamu pegang sunnah yang aku tinggalkan ini, panduan yang aku tinggalkan ini. So kenapa kita kena pegang? Sebab Nabi nak umpamakan bahawa bila mana kita nak berpegang dengan ajaran Nabi, mesti akan ada orang tarik. Maksudnya mesti ada orang akan halang daripada kita nak berdekat dengan sunnah. So orang akan tarik. So Nabi kata, orang nak tarik daripada kamu, kamu pegang. Kalau orang tu tarik lagi kuat, gigit. Seolah-olah nak bagi tahu, pegang kuat-kuat. Jangan tinggalkan sunnah dan panduan yang aku dah tinggalkan kepada kalian. Dan sebab Nabi SAW, dia tidak tinggalkan harta bagi kita. Dia hanya tinggalkan legasi ilmu, sunnah yang dah yang hadis-hadis Nabi SAW untuk kita jadikan pedoman. Sebab itu dalam hadis Abi Darda dan Abi Daud, Nabi kata, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para anbiya ini tidak meninggalkan harta dinar ataupun dirham, tak ada. Tapi mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil legasi yang besar. Maka kita hari ini, sebagaimana anak-anak kita dididik untuk berkenalan dengan Spiderman, Iron Man dan seumpamanya, better kita tukar untuk kita berkenalan dengan watak Nabi SAW. So orang yang berkenalan dengan Spiderman, dia kita tengok anak-anak kita akan suka memanjat, akan suka acting macam Spiderman. Tapi bila mana kita hampir kita kenal Nabi SAW, kita harapkan dia akan lebih berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah kata, bila mana aku melihat seorang ashabul hadis, orang yang selalu rajin dengan hadis, sebab dia baca hadis banyak, seolah-olah dia hidup di zaman ni, macam dia ada satu gambaran yang dia bersama dengan Nabi. Seolah-olah Imam Syafi'i kata, aku melihat sahabat Nabi SAW, disebabkan mereka ni sentiasa hampir dengan hadis-hadis Nabi, bersama dengan Nabi SAW. So legasi ilmu dan perkara yang kita perlu belajar lagi tentang ketukuhan Rasulullah SAW ni. Betul, kita kena lebih dekatkan, kita kena sentiasa buatkan orang faham sirah, faham sunnah Nabi SAW, orang lebih dekat. Sekarang ni orang tak faham sunnah, orang ingat sunnah ni serban, itu semua umpamanya. Tapi dari segi akhlak, dari segi ajaran Nabi SAW tunjuk orang dah makin jauh, kerana orang dah makin jauh daripada ilmu. Pengalaman peribadi Ustaz, provokasi, layan, tak layan? Kalau ada satu provokasi tu, dia tak terlampau melampau dan kita rasa macam dia ada macam nak mencari-cari jawapan, saya cuba bagi bantu. Tapi kalau kita tengok respon dia tiba-tiba macam dia ni nak hentam kita je, seolah dia dah tutup pintu hati dia, what for kita nak berbalas balik. Tapi kadang-kadang ada orang dia mau tahu, dia nak bertanya. So kadang-kadang kita jawab sikit, kita bagi dia guide semua, sebab kita tak nak totally ignorekan orang. Mungkin ada orang yang mencari kebenaran, sebab ada orang dia jahil, dia tak tahu lagi. So kita jangan terus reject orang, kita masih tinggalkan possibility, kemungkinan dia nak mencari kebenaran. Kalau dia tak nak terima juga, maka at least kita dah sampaikan, tetapi hidayah itu bukan milik kita. Allah kata dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabt. Sebenarnya kamu tak mampu bagi hidayah kepada orang yang kamu suka, tapi at least do your job. Dan serah kepada Allah. Kita bincang topik netizen dan mencari kebenaran ni sebentar lagi. Tapi saya kembali kepada Dr. Mariah. Dalam perbahasan parlimen, isu keganasan rumah tangga dan realiti masyarakat kita, sebenarnya apa yang masyarakat kita faham tentang melindungi wanita? Dan saban hari, saya kira setiap hari akan ada berita majikan pukul pekerja, suami memukul isteri dalam pantang, dan banyak lagi kisah-kisah yang akhirnya masyarakat lali, ataupun kita sebenarnya perlu buat satu transformasi dalam sosial. Saya ingat kalau secara umumnya tanya, memanglah masyarakat takkan bersetuju majikan pukul pekerja, suami pukul isteri. Yang jadi marah ni sebab saya minta dimasukkan juga pasangan yang tak berkahwin. Bagi mereka ni berdosa ya. Ni satu komen yang dimasukkan. Pasangan berkesedudukan tidak berakhlak. Ia bercanggah dengan prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan pada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan. Orang bertuhan semuanya memuliakan dan mengiktiraf perkahwinan. Akta keganasan rumah tangga ini tidak memerlukan pasangan bersekedudukan ditarif sebagai sebuah keluarga, kecuali bagi negara yang tidak menghormati agama dan ketuhanan, kesopanan, kesusilaan. Maknanya kita, akta itu adalah eksklusif. Soalan saya ialah, di mana mereka ni dimasukkan?
untuk pelindungan keganasan. Makna dia mereka ni mengatakan bahawa pergilah kepada jenayah biasa, laporlah pada polis. Ya, boleh lapor pada polis. Terpisah daripada akta keganasan. Dia orang mau begitulah, jangan dicampur dalam rumah tangga. Rumah tangga ni suci. Jadi tak boleh masuk. Maknanya kalau kita iktiraf mereka macam kita mengiktiraf perkahwinan, mereka berkesedudukannya. Saya tak apa kalau nak pergi kepada akta polis pun. Kalau ada perlindungan kecemasan di pihak polis, saya bersetuju. Ya, cuma oleh kerana rasa saya nak buat lagi satu akta atau nak pindah akta jenayah lagi, itu lebih rumit daripada untuk memindah akta ini. Ya, jadi terpulang. Saya tidak kata mesti, cuma saya bercakap mengenai perlindungan. Jadi kebanyakan masyarakat kita memikir bahawa dia ada pengecualian-pengecualian. Jadi undang-undang macam ni tak boleh masukkan mereka yang berdosa. Ya, mereka yang ni. Jadi banyaklah lepas ni isu-isu akan timbul seolah-olah bila kita buat begitu kita mengiktiraf mereka. Kalau saya nak buat soalan jahat lah, ya. So lepas ini mereka akan tanya pada saya soalan seperti kalau LGBT pula lah, kerana Dr. Mariah ni liberal. Jadi kalau orang pukul orang LGBT ni, kita tahu dia itu macam orang pukul maknyah, orang pukul pondan dan sebagainya. Mereka ni boleh dilindungi ke tidak? Itu soalan saya. Tak usah pergi LGBT lah. Kita cari orang yang berdosa, dalam kategori berdosa. Macam baru ni isu yang orang belanjing. Ya. Jadi mazhab Syafi'i sangat strict dalam perkara itu. Jadi oleh kerana mereka ini melanggar hukum Tuhan, maka mereka boleh diperlakukan ke atas mereka apa saja tanpa perlindungan kerana mereka berdosa. Jadi rangka minda beginilah menjadi kebimbangan saya, kerana bagi saya kita akan masuk pada ekstremisme. Satu hari kita takut kerana dia kafir maka kita boleh ambil hartanya, kita boleh ambilnya, sebab dia bukan isunya sekarang ni selagi tidak ada nas yang jelas begitu kan. Tadi saya mengambil pegangan bahawa semua perkara pada awalnya adalah halal, ya. Kemudian kalau ada sebab musabab tertentu barulah kita dalam urusan muamalah. Dalam urusan muamalat, sebenarnya ini adalah muamalat. Ya, dia terpulang kepada apa ni orang kata ulama kita, ya, untuk saya tak tahu, bagi saya is a straightforward case, tak perlu fatwa-fatwa khas. Maka dengan ini orang-orang yang melanggar, orang-orang yang berdosa itu boleh diselamatkan jika nyawa mereka dalam bahaya. Mestikah fatwa itu datang begitu baru kita umat Islam? Makna dia bagi saya, kita membaca Quran, menghafal ayat-ayat Quran, tapi kita tidak menjiwai apa yang Quran tu bawa. Ya, Al-Quran menentang kezaliman kepada siapa pun, dia menentang. Kalau ikut kafir, ya, kalau ikut tu Tuhan dah sebut dah tempat mereka di mana, pun kita kena lindung. Ya, kita sebut munafik, Nabi tak pernah sebut siapa munafik, tapi kita dengan mudah menjatuhkan hukuman munafik. Orang ni orang berdosa, kan? Pun kita dah condemn dia outright, tak boleh diselamatkan. Jadi kalau kita tak selamatkan dia, makna kita memang assure betul lah tempat dia ke neraka nanti. Seperti tak ada peluang kedua. Dia tak ada peluang. Ya, saya percaya dan yakin kepada peluang dan ruang untuk manusia berubah. Ya, walau jahat macam mana pun mereka, kerana ada satu hadis, ustaz lah yang akan keluarkan hadis ni nanti, yang kehidupan seseorang itu pada mulanya baik sangat, bagus sangat, tapi di akhir kehidupannya dia bermaksiat. Ya, akhirnya di mana? Dan kita ada juga satu kumpulan lagi yang hidup dia penuh dengan maksiat, tapi bila dia hampir-hampir nak mati atau nak menghadap Tuhan, dia berubah dan akhirnya di syurga. Jadi inilah yang saya melihat ya, dengan pandangan yang saya faham ini, kita perlu ada ruang dan peluang pada semua orang. Ya, saya ingat dahulu bila Jim pada ketika itu memulakan Raudatul Sakinah, ya, untuk melindungi anak-anak yang telah terlanjur. Bukan sikit hebat kecaman mereka terhadap Jim ini, kerana mengatakan bahawa ini akan menggalakkan mereka untuk berani melakukan maksiat.
Malah masa saya duduk parti lama pun, bila Melaka, negeri Melaka buat rumah-rumah perlindungan sekolah khas untuk kanak-kanak yang nakal ni sikit pun dikecam lah, ya. Dan kemudian bila kementerian buat dia panggil baby box tu kan, di mana kalau tak nak baby hatch tu, kalau tak nak anak letak kat situ kan, pun dikecam. Semua dituduh kita akan menggalakkan masyarakat untuk berlaku begini, berkelakuan begini. Jadi kita melihat kepada perlindungan supaya kita ni macam nak camouflage masyarakat, jangan bagi nampak yang tak elok ni. Ya, kita bila orang buang anak, bila kita buang anak ataupun jumpa budak-budak ni, kita kecam orang yang buatnya. Kita kecam, tapi kita tidak memikirkan solusi bagaimana kita nak menyelamatkan nyawa-nyawa ini. Ya, bagaimana kita nak melindungi mereka. Ya, kita terus kata tak boleh, kecam. Solusinya, kembalilah pada Islam. Kembalilah pada Islam. Bagaimana nak kembali pada Islam? Kita tidak membuka ruang dan peluang pada mereka. Ya, jadi inilah yang menjadi kesedihan pada kita. Kita jadi macam burung kakak tua. Kita menghafal banyak ayat Quran, hadis dan sebagainya, tapi tidak menjiwainya. Ya, dia tidak mengubah perasaan kita. Kita tidak boleh menjadi objektif untuk mengasingkan perbuatan dengan orang. Perbuatan itu berdosa. Tetapi orangnya bagaimana? Adakah kita condemn dia terus? Ya, saya ingat dulu saya baca ada WhatsApp quite nice lah. Dia mengatakan seorang itu yang meletupkan pusat-pusat hiburan. Ya. Katanya ini ada tempat-tempat syaitan. Dan seorang ulama mengatakan, kenapa kamu buat begitu, ya? Dia kata, ini adalah tempat-tempat maksiat. Lepas tu ulama ni mengatakan dia, jadi kamu ni bersubahat dengan syaitan lah. Sebab kamu telah menghantar mereka ke neraka sebelum mereka bertaubat. Syaitan memang nak hantar mereka ke neraka. Jadi bila kamu pergi bunuh mereka, lepas ni mereka terus ke neraka lah. Tak ada peluang nak balik. Jadi menjadi penghukum pula. Dan seolah-olah kita mengambil satu jalan pintas, ya, untuk menghapuskan dosa dan maksiat di dunia dengan menghapuskan orang-orang yang melakukannya. Ya, kita adalah tahapnya kan, bukan kita kata kita mesti tolerate sampai ini, tapi kita ada posisi. Sebagai posisi pendakwah bagaimana? Posisi orang yang menguatkuasa bagaimana? Ya, dia ada berbagai peranan yang saya sebagai peranan seorang ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam buat dasar dan legislation atau undang-undang, posisi saya macam mana? Ya, jadi kalau setiap kali kita buat undang-undang, ini untuk orang Islam, ini untuk orang bukan Islam, jadi kita kena pindaan untuk orang Islam gini-gini, untuk orang bukan Islam gini-gini. Ya, jadi mungkin kita perlu makna dia ada dua set undang-undang, satu untuk orang Islam, satu untuk orang bukan Islam, muamalat ke agama ke jenayah ke, kita perlu ada dua set lah nampaknya. Jadi kita tak boleh nak reconcile di dalam undang-undang ni dan dalam satu undang-undang yang sedia ada. Berbalik kepada solusi, selain menjadi pendakwah dari segi akta, menggubal dasar dan sebagainya, adakah kita perlu memperkasakan pusat-pusat kaunseling ataupun bidang kaunseling? Ya, memang kaunseling adalah satu bidang yang kaunseling Islam, kaunseling yang kita sangat memerlukan. Tidak semua orang boleh buat kaunseling, ya, dan kaunseling Islam berlain daripada kaunseling yang kita biasalah dengar kan. Sebab dalam kaunseling biasa tu kita tidak membantu dia untuk membuat keputusan. Kamu buat keputusan sendiri, aku cuma buka jalan begitu saja. Tapi dalam kaunseling Islam kita perlu membantu dia untuk membuat keputusan yang insya-Allah diredai Allah, dan memberi orang kata ruang-ruang dan peluang untuk dia membuat pilihan yang terbaik. Ya, kadang-kadang ruang pemikiran seseorang itu dia tak sampai ke tahap itu. Jadi apa perlu kita buat? Misalnya dalam kes keganasan. Jadi kerana apa? Kerana biasa wanita yang mungkin tidak berupaya ataupun tidak diupayakan dengan ilmu, dia berpendapat bahawa adalah hak suami untuk memukul dia. Ya, kan ada satu ayat Quran dalam surah An-Nur ke An-Nisa itu yang menyebut tentang yang tadi Ustaz baca, ya.
boleh pukul isteri tu, you'll be surprised. Setengah-setengah negara, saya bisa berjumpa dengan aktivis-aktivis di India yang mengatakan inilah firman Allah yang diguna untuk menjustifikasi suami memukul isteri. Ya, jadi ini dia gunakan untuk justifikasi. Dia minta kita tolong pergi educate masyarakat dia. Dia panggil mulah-mulah dia lah yang mengatakan begini. Tapi kita oleh kerana kebanyakan kita faham, tapi ramai wanita tak faham lagi. Ramai wanita yang mengatakan bahawa apa boleh ku buat, kena taat pada suami. Kan? Jadi skop pemikiran dia sampai ke situ. Jadi kalau wanita macam ni pergi kaunseling, maka jalan itu boleh dibuka. Tetapi pada satu masa dulu, kaunseling dengan pejabat agama pun membahayakan. Sebab ada kaunselor-kaunselor yang mengatakan, ini aduan-aduan yang kita dapat, sabar kak, sabar. Sabarlah. Ya, seolah-olah suami itu betul belaka. Ataupun pendera itu betul belaka. Ya, jadi itu pun tak betul juga. Jadi makna di bidang kaunseling ni perlu diperluaskan dan wanita perlu ada ilmu dalam hal ini. Ya, bukan kita nak mengatakan kita nak rumah tangga itu berpecah belah dan sebagainya, tetapi kaunseling itu adalah satu bidang yang sangat masya-Allah bagi saya lah, yang sangat-sangat diperlu kerana masalah rumah tangga kita tak boleh nak cerita pada sesiapa saja. Ya, dia mesti dengan orang-orang yang telah dilatih yang boleh membimbing keluarga itu sendiri. Baik doktor, kita mendengar kisah realiti doktor menerima aduan-aduan dan sebagainya, dan kita mendengar juga huraian yang panjang tadi daripada Ustaz tentang bagaimana compassionate ataupun sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi hari ini malangnya kita dalam media sosial ada netizen, warga netizen yang sangat mudah ya, dengan smartphone di hujung jari saja boleh merakamkan dengan ancaman saya akan viralkan video ini, seolah memalukan orang yang bersalah itu suatu kebanggaan, dan mungkin mendapat million ataupun ribuan views kan. Bagaimana kita mahu mengembalikan masyarakat untuk menyembunyikan keaiban orang, ataupun jika menerima satu berita yang kita rasa takkanlah Dr. Maria akan berkata sebegini kan, perkenalan kita tentang tokoh seperti Dr. Maria, tapi masyarakat mudah saja menerima tanpa menyimak terlebih dahulu. Jadi bagaimana dengan keadaan media sosial hari ini? Nasihat Ustaz. Pertama sekali kerana ramai orang yang dia tak faham dia dan diabaikan satu hadis daripada Nabi SAW kata, man satara mu'minan fid dunya satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang Allah kata dia di dunia ni dia berusaha nak tutup aib saudaranya yang lain, maka Allah akan bantu aib dia kan. Di akhirat kelak nanti Allah akan tutup aib dia. Cuma kita manusia sekarang ni hari ni dah mula, bila kita dah tak ada panduan, tak ada pedoman, tak ada kefahaman dalam ilmu agama, sebenarnya kita jahil dengan nas-nas yang macam ni. Maka kita tak nampak betapa besarnya satu bila mana kita memviralkan aib orang yang tak sepatutnya kita viralkan. Dan kita tak sedar bahawa dalam agama sangat memelihara aib-aib orang ni supaya memaruah orang ni supaya jangan dijatuhkan di khalayak ramai. Cuma hari ni orang ni dah zaman yang orang dah tak peduli. Itu yang Nabi SAW kata banyak kali, siapa yang boleh memelihara antara dua celah dia, iaitu celah bibir dan celah paha dia, maka aku akan garanti dia punya syurga. Disebabkan kerana benda ni adalah benda yang paling mudah untuk kita tergelincir. Dan Nabi SAW sebut lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kelak, maka hendaklah diberkati benda yang baik sahaja ataupun didiam. Dan kebanyakan orang hari ini suka memperkatakan sesuatu yang dia tak tahu. Dia assume, dia mudah dapat satu berita daripada satu portal yang dia selalu baca ke apa, terus dia percaya, terus diviralkan, terus dibuat assuming ni sendiri. Padahal Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah kata jikalau khabar tu dibawa oleh orang yang fasik, benda yang kita susah nak percaya biasanya, yang hari ini kita ditulis berita tu dari siapa kita tak tahu. Dan bila mana sampai gini Allah kata fatabayyanu, maka kita perlu semak, kenal pasti betul-betul. Sebab kemungkinan kita akan, bila mana kita percaya itu, kita akan terjebak dalam benda yang kelak kita akan bawa penyesalan. Begitu juga hari ini ramai orang bila mana terima satu sos,
dia terus sangka bukan-bukan, dia terus interpret macam-macam, dia terus sangka buruk macam-macam. Yang Nabi SAW dah pesan dalam hadis yang banyak, kata iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadith. Nabi kata jauhilah pada berburuk sangka sama orang ni, sebab kebiasaannya berburuk sangka inilah yang benda yang selalu menipu kamu. Sebab itu dalam Quran Allah kata ya ayyuhallazina ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah daripada kita nak berprasangka, berburuk sangka macam ni. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sebab benda macam ni biasanya tak membawa kebenaran walau sedikit pun. So kita kalaulah ada benda yang kalau kita boleh berkata baik, kita boleh menasihati dia, it's okay, tapi kita kena jaga uslub. Nabi SAW kata dah hadis Tamim ad-Dari, ad-dinun nasihah, sesungguhnya agama ini satu nasihat. Macam doktor sebut tadi tentang kaunseling, itu sebahagian daripada nasihat. Tetapi tak semua orang mampu memberi nasihat yang baik. Kerana ada orang dia suka nak jadi penasihat tapi dia bukanlah ahlinya. Sebab itulah kata Dr. Mariah tadi, kadang-kadang sebahagian orang-orang dalam pejabat agama dan seumpamanya sampai dia cakap benda-benda yang yalah memudaratkan tu ada, dan benda yang dicakap di luar daripada bidang ilmu dan sebagainya. Cuma manusia ni dia tak reti, cakap aku tak tahu. Cuma so counselling dia satu benda nasihat yang kita perlu sebut, dan adalah satu benda yang baik. Kalau kita tak tahu, Nabi kata falyasmut, maka diam. Jangan kita nak tulis panjang, jangan nak kita nak komen benda yang bukan-bukan. So uslub nasihat ni counselling pun benda al-hikmah yang tadi kita sebut, ayat ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kita perlulah nak sampaikan suatu nasihat dengan penuh hikmah. Tak semua orang kita boleh guna uslub yang sama. Kalaulah anak kita boleh, kadang-kadang kita boleh marah. Tak dengan ibu bapa kita, takkanlah kita nak nasihat dia kemudian kita nak marah. Tak kena orang yang lebih tua daripada kita, tak mungkin kita tak boleh nasihat dia macam mana kita nasihat orang yang lebih muda. So hikmah ni something benda yang semua orang kena ada kebijaksanaan tu untuk nak ukur situasi dia ikut function orang yang dia nak nasihat, orang yang dia nak counselling dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okay, kita dah hampir ke penghujung. Mungkin dalam tempoh 1 minit doktor, berbalik kepada tajuk keganasan rumah tangga, siapa yang kita lindungi? Apa pesanan doktor kepada masyarakat, terutama pada lelaki yang seharusnya menjadi pelindung? Bagi saya lah, keganasan bukan solusi untuk apa saja masalah yang kita hadapi, tambahan pula dalam rumah tangga. Malah kalau kita ambil konteks keganasan ini bukan saja dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam institusi kepolisan, ya, dalam penguatkuasaan, semuanya kita perlu menolak keganasan. Kerana Islam tidak pernah menganjurkan keganasan. Jadi kita perlu menentang keganasan dan sikap keganasan ataupun suka mendera orang ni perlu kita lawan habis-habisan. Termasuklah pembulian, ya, yang sekarang hebat berlaku. Ini sifat ganas. Termasuk cyberbully. Termasuk cyberbully yang enjoy tengok orang lain kena. Ya, itu pesan saya lah kepada masyarakat. Benteras keganasan. Kosong. Okey, Ustaz, yang terakhir, siapa yang kita lindungi dan pesanan mungkin hadis Rasulullah SAW yang boleh jadi iktibar ataupun pegangan? Siapa yang kita perlu lindungi dalam keluarga ni, semua orang, siapa yang terlibat dalam ni, semua suami, isteri, anak-anak, semua kita terlibat. Dan antara pesanan saya ialah kadang-kadang kita banyakkan baca sirah hadis-hadis Nabi berkaitan rumah tangga Nabi. Sebab Nabi SAW melalui fasa-fasa seperti manusia yang biasa. Ada pasang surut dia, tak semua jangan assume bahawa rumah tangga Nabi ni semua tinggi, elok, tak, macam-macam. Nabi berhadapan dengan berbagai karinah daripada pelbagai isteri, dan ada juga yang dalam bertindak atas dasar emosi pernah berlaku. Dan Nabi pernah dalam keadaan merajuk pun pernah. Nabi pernah, Aisyah misalnya dalam hadis riwayat Bukhari, misalnya Aisyah pernah tepis pinggan tu tolak depan tetamu Nabi sebab perasaan jealous. Pernah juga dia berkomplot dengan Hafsah untuk nak jealous pada isteri yang lain. Tapi macam mana cara Nabi deal dengan setiap isteri ni ada berbeza di pelbagai karakter. Kalau kita Nabi, macam mana Nabi deal dengan Khadijah sebab seorang isteri yang matang, kita kata yang paling smart lah, antara yang smart. So Nabi deal dengan Khadijah ni bagaikan Khadijah ni macam seorang protector kepada Nabi. Sebab itu Nabi sangat sedih bila dia meninggal. Aisyah ni pula karakter dia lebih manja. So kadang-kadang kes-kes kita tengok dia macam sikap anak-anak, merajuk sana, merajuk sini, buat itu dan ini. So Nabi dengan dia banyak deal macam mana dia deal dengan penuh manja dia yang lebih. Ada juga Nabi dengan isteri dia tua lagi, Saudah misalnya, yang lebih tua. Dan ada juga isteri Nabi yang pandai memasak, yang tak disenangi oleh isteri. So konflik tu ada berlaku walaupun pada hidup Nabi sendiri. So kalau kita tengok macam mana cara Nabi deal dengan isteri, kita akan tahu bahawa begitulah sepatutnya sikap yang seorang suami misalnya untuk nak deal dengan isteri dan keluarganya. Dan begitu juga para isteri boleh contohi sikap-sikap isteri Nabi SAW sebagai manusia biasa, tetapi
setiap kesilapan itu perlulah disertai dengan pembaikian ke arah yang lebih baik. Tapi keganasan tiada langsung dalam kamus Rasulullah, terutama pada isteri-isteri baginda, betul? Of course. Okey. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung perbincangan perspektif semasa, dan saya menyeru para penonton dan masyarakat di luar sana, terutamanya netizen, untuk kita mengadili mana-mana isu dengan secara lebih adil, meneliti kebenaran, mendengar daripada orang yang menuturkan fakta tersebut, supaya kita dapat menyebarkan maklumat ni dan mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Dengan ini saya Anfal Saari dalam perspektif semasa. Anda sudah tahu jawapannya. Keganasan rumah tangga, siapa yang kita lindungi? Semua, ya, bapa, isteri, anak-anak, semua daripada kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.